الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam minggu yang ke berapa ni, Nias? Minggu berapa? Minggu ketiga dah. Okay, minggu ketiga kita akan belajar surah barulah, surah Al-Lail dalam Taranum Sikah, insyaAllah. Jadi Mawaddah, dengan Kak Aira ni apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Okey, untuk Abang Razali tak dapat nak join malam ni sebab dia kurang sihat. Tapi tak apa, insyaAllah. Sebab Abang Razali dia cepat catch up sikit. Abang Razali is the power lah, kata. Tak apa, kita faham je. Alright, so malam ni insyaAllah kita akan belajar surah Al-Lail lah. Jadi semua dah dengar dulu ke audio untuk surah Al-Lail? Dengar sama-sama dulu ke? Baru dengar tadi. Tak apa. It's better daripada tak dengar langsung. Saya lagilah dulu Ustaz langsung tak dengar. Masuk kelas Ustaz tu baca, time Ustaz dulu Ustazah. Ustazah apa nama dia? Lupa dah. Lepas tu dia baca, time tu lah baru Ustaz nak belajar kecap. Memang tak dapat lah. Memang jauh. Jangan tiru Ustaz lah. Tu Ustaz punya zaman dulu. Antum punya kena ready. Sebelum kelas dah kena ready dah. InsyaAllah. Okay, kita ulang surah Al-Fatihah dulu. Kemudian baru kita masuk surah Al-Lail, insyaAllah. Okay, nota semua pandukan kat sini ataupun tengok sendiri saja. Tengok skrin. Tengok skrin lah, senang sikit. Boleh. Okay, sikah Taranum untuk a'udzubillah dengan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, pastikan nada suara ikut dia punya arrow tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci dia kena tekan bismillah tu. Itu kunci dia. Taranum lain pun dia kena tekan juga, tapi sikah pun kena tekan, tapi alunan dia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Middin. Hujung dia macam tu. Middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekejap macam lari je. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru betul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia macam terawang-awangan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Alhamdulillah. Jadi itulah bacaan untuk Taranum Sikah untuk surah Al-Fatihah. Okey, baik. Untuk surah Al-Lail, konsep dia sama juga macam Al-Fatihah. Cuma kita nak masukkan rentak tu dalam surah yang berlainan, tapi lagu yang sama. Okey.
Kita dah dapat basic Taranum Sikah. Jadi memang akan insya-Allah mudah untuk kita bawa mana-mana surah lah. Lagi-lagi surah yang pendek ni. Ini adalah merupakan latihan untuk kita untuk bawa surah lain sebenarnya. Tapi kita berpandukan surah Al-Lail dulu. Kita belajar surah Al-Lail. Nanti insya-Allah nak bawa surah Duha, surah Alam Nashrah, surah At-Tin. InsyaAllah boleh bawa. Tapi kena berlatih lah, kena belajar. Baru boleh dapat. Okay, kita mula pada surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh ke kalau Ustaz nak minta semua buka mic kejap? Nak dengar bismillah tu macam mana? Takut ada yang belum dapat lagi. Tapi minggu lepas dapat je semua kan? InsyaAllah, cuba try dulu. Okey, kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, okey dapat tu. Alright, okey. Pembuka 1 sama juga macam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma untuk Al-Lail kita tak boleh nak buat Yausha. Dia kurang. Boleh nak buat, tapi apa yang Ustaz belajar dia terus naik je. Wal-laili idha yausha. Kalau nak buat macam Al-Fatihah, wal-laili idha yausha. Ada macam pelik pula kan? Tak kena. Rahim. Sebab dia mat iwat kalau tak silap, betul Kak Eran ni. Mat iwat. Mat iwat, so dia tak boleh nak jam baca Ini macam mak Ma'arif. asli je ni. Mak asli saja. Oh ya betul. Mat iwat tu lain. Ya, mak iwat kalau ada tanwin. Ya betul. Dengan Maksud alif. kita buang satu baris. Satu tu. Alright, okay. Wal-laili idha yausha. Maksudnya kalau mat asli 2 harakat sajalah kat sini. Tak boleh panjang kan. Okay, semua try. Wal-laili idha yausha. Okay. Wal-laili idha yausha. Hujung tu baru tolak. Okay, pembuka 2. Wan-nahari idha tajalla. Nampak? Anak panah tu, nada suara. Tekan. Wan-nahar. Dia punya irama tu, dia lenggok sikit. Wan-nahari idha tajalla. Tekan. Tajalla. Hujung bagi mendata. Muka 2. Wan-nahari idha tajalla. Yang ni nak bagi nampak macam lagi cantik. Wan-nahar. Lagi cantik tu. Tapi kalau tak boleh, buat biasa tak apa. Wan-nahari idha tajalla. Tapi dia lari sikit lah. Tapi masih lagi dalam Taranum Sikah. Okey, kita ulang balik daripada muka 1. Wal-laili idha yausha. Wan-nahari idha tajalla. Okey, penutup. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Sama juga macam Al-Fatihah kan. Maliki yaumiddin. Naik kejap, lepas tu turun. Macam tu melodi dia. Wa ma khalaqad. Yang ni maintain kan. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa.
Naik kejap. Lepas tu turun balik. Wal unsa. Okay, kita cuba try buat full. Okay. Satu, dua. Ustaz, boleh Ya? tolong besarkan sikit? Oh, boleh. Oh, Thanks. okay. Ni cukup. Kebesar lagi. Okey, cukup. Alright, okay. Cantik. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Okay. Okay, kita cuba try buat daripada bismillah. Okay, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Aywa. Okey, kalau Ustaz nak dengar antum baca boleh? Kita ambil dari bismillah. Boleh? Okey, cuba try. Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, okey. Wal-laili idza yaghsha. Okey, cantik. Wan-nahari idza tajalla. Aywa, okey, cantik tu. وما خلق الذكر والأنثى. Aywa. Okey, dah nampak dah siapa ketua kelas kat situ. Kak Nadia. Kak Ani jalan, dia lain semua jalan. Aywa, tak apa. Ni belum lagi kelas kita ada ramai orang ni, lagi malu. Baru 3 orang kan. Aywa, okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Semangat macam ni kita nak. Okey. Untuk soal tadi bacaan untuk wan naha tu cantik. Wan naha. Kalau macam susah nak buat, geleng kepala. Wan naha. Naha. Time latihan tak apa. Kalau baca depan-depan nanti simpankan sikit tu. Alright, soalan. Daripada bawah, nada suara bawah. Bukan masuk bawah tu macam kita paling bawah. Ambil kita unsa tadi. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Ambil tone suara tu. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Hujung ni bagi tergantung. Bagi dia tergantung. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Very simple je. Cuma nada suara kita nak kena tegas sikit. Inna sa'yakum lasyatta. Maaf, bukan tegas, tapi merintih yang kuat. Fa amma man a'ta wattaqa. Nampak macam tu dia punya melodi. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Alright. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Tutup habis. Okay, kita try ulang balik persoalan. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma. Naikkan suara. Man a'ta.
ta, a'ta, naik, turun. Dia punya melodi. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Macam tu. أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Husna kena tekan. Supaya dia tak lari dia punya melodi. Irama dia. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Tekan sikit je. Husna. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Senang je sebab ayat dia pendek. So dia tak macam, tak susah sangat nak bawa dia. Tambah pula ujung dia mat asli kan, alif maksurah. Okay, kita cuba try. Buka mic. Kita cuba baca daripada soalan insyaAllah. Kita baca sama-sama. Okay, 1, 2, 3. Inna sa'yakum lasyatta. Okay, jawab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Alright, jawab. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Okay, cantik. Yusra pastikan turun yang paling bawah. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Yusra. Pakai maqamat yang paling bawah. Apa? Kita ada nawah. Qaror. Pakai qaror. Yang hujung ni pakai qaror. Allah, nak tulis pun susah sikit. Qaror. Kita ada qaror, nawah, peringkat kedua. Jawab, jawabu jawab. Tu tingkatan suara. Ataupun kalau nak nak istilah dunia pula. Kalau istilah ni lah akademik, do re mi fa sol la ti do. Yang tu peringkat suara tu. Bila kalau kita nak bawa dalam bacaan harian, biasa kita akan baca do je. Do. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak baca contoh, kalau nias kan kita nak imam, better bawa yang atas sikit. Do, re, mi, fa. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Tingkatan suara tu. Itu yang penting sebenarnya benda tu. Okey, baik. Kita cuba try daripada awal. Okey, masih bertenaga lagi. Okey lagi. Sikit lagi. Alright. Auzubillah. Kalau antum nak buka mic pun dipersilakan. Kita baca sama. Daripada auzubillah. Alright, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul ke saya baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Minta maaf, Ustaz kadang-kadang terkeliru juga sikah ni. Okey, muka 1. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فسنيسره لليسرى. أيوة. Okey, nak cuba try dengan Nias baca boleh? Nias baca muka satu saja. Bismillah, muka satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Aywa. Okey, Kak Alani boleh sambung muka dua. Okey, Mawad ready ya penutup? Muka 2 ya. Muka dua. Wan-nahari idza tajalla. Tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Okey, cantik. Cuma Kak Alani yang idza tu pastikan turun sikit je. Wan nahari idza turun sikit je. Wan-nahari idza tajalla. Yes. Baru cantik sikit. Okey, penutup. Wa ma khalaqat. Siapa Mawadah? Mawadah. وما خلق الذكر والأنثى. Unsa. Bagi dia menurun. Unsa. Aywa. Okey, cantik tu. Cuma untuk Mawad, kalau macam wama tu bagi naik betul. Wama. Jangan wama. Jangan tahan. Mawad kena all out. Wama. Tu je lah. Yang tu kena ni. Alright. Okey. Kak Yani nak cuba try soalan. Inna sa'yakum lasyatta. Okey, cantik. Okey, Ustaz try seorang-seorang sebab nanti Ustaz akan bagi masa sekejap. Kemudian Ustaz cuba try dengan seorang-seorang punya bacaan. Alright, jawab. Nias, cuba try. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. A'ta wattaqa. A'ta wattaqa. Aywa. Okey, cuba sambung. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Okey, Mawadah cuba bawa yang penutup. Fasanuyassiruhu lil yusra. Betul. فسنيسره لليسرى. Aywa, cantik tu. Bagus bacaan. Okey, alhamdulillah. Cepat ni catch up antum semua. Kalau ustaz dulu mahu berhari-hari. Alhamdulillah, ala kulli hal. Tahniah semua. Boleh bawa bacaan yang bagus. Taranum sikah pula tu. Bukan taranum yang mudah. Okey, kalau ustaz bagi masa 5 minit boleh? Ustaz bagi masa antum ulang balik sendiri. Kejap lagi kita akan dengar seorang demi seorang. Boleh? Okey, baik. InsyaAllah jumpa selepas 5 minit.
ihdinas. Alright, okay, semua macam mana? Ready? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jap. Kak ni nak cuba dulu. Surah Al-Lail. Okey, alright. Okay, dipersilakan Kak ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Okey, bagus. فأما من أعطى واتقى Cantik. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Allah. Okey, Amilah. Tanya, Kak Rani bacaan yang sangat bagus. Taranum Sika yang merdu, yang orang kata merintih. Nampak dia punya orang kata irama tu. Okey, Alhamdulillah. Okey, cuma Kak Rani mungkin rasanya Kak Rani jarang kot macam nak jumpa baca surah Al-Lail kan. Sebab tu dia macam kalau Fatihah tu sebab kita dah biasa baca. Kita dah biasa baca. Okey, baik-baik. Alright. Nak dengar cuba Kak Rani baca daripada buku 1 boleh? Boleh. Alright. Okay. Wal-laili idza yaghsha. Okey, cantik. Kak Rani punya hujung cantik dah. Yang awal tu je. Wal-lail. Bagi nampak macam dia naik anak tangga. Turun naik. Turun naik, betul. Wal-laili idza yaghsha. Baru cantik. Kalau Kak Rani naikkan dulu. Wal-laili, dia macam sekata je. Macam naik-naik. Betul. Okey, cuma dengan Yaghsha, Kak Rani kena jangan kol-kolakan dia. Yaghsha. Jangan terlantun kan. Terlebih dia punya tu. Okey, cuba pemuka dulu lah. Wan nahari idza Tajalla. wan nahari idza tajalla. Okey, ini tak ada masalah apa. Ini cantik. Penutup. Wa ma khalaqat dzakara wal untha. Okey. Kak ni punya awal dengan yang hujung tu. Yang awal tu sebab dia tak daripada tak tahu nak turun ke nak naik tu. Oh, ya ke? Patutlah. Okey. Wa tu bawah sikit daripada ma. Wa ma. Dia tak ada istilah turun kali ni. Dia ambil daripada tone apa ni? Dia mendatar tadi lah tajalla tu. Betul. Ambil di situ. Wa ma. Tapi yang penting ma tu lagi tinggi daripada wa. Kak ni cuba lagi sekali. Yang macam unsa tu macam mana Ustaz? Yang okey, matikan unsa. Wal unsa. Bagi dia turun. Wa ma khalaqat dzakara wal untha. Okey. Wa ma. Cuba Kak ni buat. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Tu dapat tu turun tu.
unsa. Okey, yang awal tu. Cuba buat lagi sekali. Wama. وما خلق الذكر والأنثى. Bawah lagi ya? Bawah lagi. Bukan bawah, Wa- maksudnya dia menurun. Menurun. وما خلق الذكر والأنثى. Susah ke? Macam ni Macam mana susah? unsa. Dia macam Kak ni nak berhentikan bacaan. Ataupun slowkan volume, slowkan nada tu. Wal unsa. Wal unsa. Yes. Tu. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Cuba lagi sekali. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Yes. Dapat tu. Okay, cantik. Alright, soalan. Inna sa'yakum lasyatta. Okay, cantik. Boleh tu? Boleh terima. Jawab. Fa'amma man a'ta wattaqa. Okay. Boleh juga Kak Ani nak buat macam tu. Tapi yang kalau nak cantik sikit, dia macam turun tu, hujung bila kita sebut perkataan tu, nak akhir sebut perkataan tu baru kita turun. Okay, contoh fa amma man a'ta bukannya maksudnya bunyikan tu terus turun. Macam tu. Dia ada alun. Ya, betul. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Baru sedap sikit. Okey, jawab. Wa saddaqa bil husna. Okey, cantik. Fasanu yassiruhu lil yusra. Okey, boleh juga. Cantik tu. Yusra. Alhamdulillah. Okey. Bagus bacaan Kak ni. Cuma tu je yang tadi tu. Wama. Tu dia kena Dengan ma tu unsa. lebih tinggi sikit. Unsa turunkan dengan apa tadi? Walai ke? Tak silap. Walai. Walaili kena mulakan daripada nada bawah. Itu je. Alhamdulillah. Okey, bagus bacaan Kak ni. Ya, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Nias dulu ke Mawadah dulu? Alright, Nias dulu lah. Okay. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi tu betul lah tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Okay, bukan. Wal-laili idza yaghsha. Okay, cantik. Wan-nahar. Dah ternial lagu lain. Wan nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Okay. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta.
لشتى. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى Okey. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Allah. Okey, bagus. Cantik bacaan Nias. Cuma kawalan suara Nias tu masih kena perbaiki lagi. Sebab Nias tadi baca dah bawah. Lepas tu bila dekat inna sa'yakum, Nias terbaca lagi bawah nada suara tu. So patutnya kalau soalan tu kena naik lagi kan. Okay, tak apa. Cuba try. Wal-laili idha yaghsha. والليل إذا يغشى Yaghsha. يغشى Okey, Nias cuba ambil do, re, mi, fa, sol, la. Cuba buat yang tu. Sampai la. re mi fa sol la Ambil tu. La. Wal-laili idha yaghsha. Ambil tu. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى Okey, terus. وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. Lama sikit ke tu? وما 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 خلق الذكر والأنثى Betul. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر ذكر وال. والأنثى Okey, cantik. Soalan. Inna sa. إن سعيكم لشتى Jangan turun kat lasyatta tu. Naik. Inna sa'yakum lasyatta. إن سعيكم لشتى Yes. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى وصدق وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى Okey, penutup. فسنيسره لليسرى. Okey. Ruhu tu nak masuk lil tu turunkan. Fasanu yassiruhu. Ruhu lil yusra. فسنيسره لليسرى. Okey, cantik. Tapi saya nak Nias buat yang teratur sikit. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maksudnya satu. فسنيسره لليسرى. Allah. Baru sedap. Nampak Nias? Bila Nias tak kawal suara, masuk kawal suara tu maksudnya tingkatan suara. Tiba-tiba Nias dah pakai yang note do, re, mi, fa. Tiba-tiba masuk dia soalan, Nias pergi turunkan note tu. Nada suara tu. Dia akan jadi sumbang. Okay? Alright. Bagus bacaan Nias. Alhamdulillah. Okay, baik. Seterusnya Mawadah. Ready ke? Ready. Alright. Okay, dipersilakan. أعوذ
أعوذ بالله من لا macam mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bis. بسم Okay, terus. بسم الله الرحمن الرحيم Okay. والليل إذا يغشى والنهار والنهار إذا تجلى Okay, cantik. وما خلق الذكر والأنثى أنثى Okay, soalan. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Allah. Okay, bacaan Mawad bagus dah, sedap tu. Sedap, tak ada sengau. Tak ada sengau. Okay bacaan. Cuma Mawadah macam saya dulu pun kan, macam Ana pun dulu, dia bukan masalah sengau tau, dia masalah macam kita punya tekak ni dia macam masih belum beralun. So bila kita tak baca dengan kaedah yang betul, tu yang jadi macam dia kurang semangat, bacaan tu dia kurang menyelah, faham? So Mawad kena, dia kena keluarkan, maksudnya kena baca tu dalam keadaan yang beralun. Walaini idza yaghsha, maksudnya bacaan yang bunga, buka. Walaini idza yaghsha, macam tu. Kena semangat sikit ni nada suara tu. Okay, cuba try. Walai. Bismillah macam mana? Tadi pun terkeliru dia Muhammad punya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul macam tu, bismillah. Dia bila dah masuk lagu lain lah macam tu. Okay, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Muka satu cuba try. Okay, dia punya bismillah. Bismillah. Dia kena laju sikit. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan laju sangat. Bismillah. Ikut tempo tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, cantik. Okay, punggung satu. Wal-laili idza yaghsha. Okay, cantik. Wan-nahar Wan-nahari idza tajalla. Okay, cantik. Mawad kalau tersalah naik, kalau ternaik dekat nun, dia akan jadi lain. Wan-nahar, dia akan jadi lain. Jadi ni kena naik kat ha. Wan-nahar, nahar, macam tu. Cuba lagi sekali. Wan-nahari idza tajalla. Okay, cantik. Penutup. وما خلق الذكر والأنثى. Okay, lari lagu sikit. Wa ma
خلق الذكر والأنثى وما وما خلق الذكر والأنثى أنثى macam tu. Cuba buat full. وما خلق الذكر والأنثى. Okay, dekat tu dia mula-mula turun. Kita satu ikut yang tadi tu. Dekat tu dah turun dah. وما خلق الذكر والأنثى Sekali. Okay. Alright. Apa yang tu nanti Mawat kena praktis tu. Yang ujung tu. Dengarkan tu je. Ulang banyak kali. InsyaAllah dapat. Okay, soalan. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Okay, cantik. Jawab. Perlukan bimbingan ingat? فأما من أعطى واتقى. Okay, boleh. Cantik. وصدق بالحسنى. Okay. Dia nampak macam menaik tadi. Wasaddaqa bil husna. Bagi dia landai. Husna. Wasaddaqa bil husna. Itu sedap sikit. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Okay, bacaan Mawat dah okey dah? Tak ada sengau, insyaAllah. Dia sengau tu jadi sebab kita tak lantunkan suara lah dengan betul. Tu salah satu sebab lah. Dan juga sumbang. Tapi tu semua boleh dipraktis. Dan tak ada istilah terlambat pun. Dia kena memang selalu baca Taranum ni. Nanti lama-lama dia akan dapat. Cuma yang tu dah, Mawat tadi kena wal unsa tadi penutup. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Dia dah turun dah, kat tu dah turun. Sa tu dia ikut je yang unsa dia. Okey, dapat. Okey, alhamdulillah. Bagus. Tahniah Mawat. Bacaan yang bagus. Okey, baik. InsyaAllah. Untuk minggu depan, kalau insyaAllah siapa yang dapat adik, insyaAllah kita akan go through pada surah Yusuf lah. Surah Yusuf ayat 22 kalau tak silap itu. Kita cuba try baca yang tu. Ayat-ayat yang merayu. Kita cuba try bawa sikah ni dalam surah yang lain. Cuba apply pula. Ilmu yang baru. Okay, alhamdulillah. So kalau macam tu ada apa-apa pertanyaan? Ustaz masukkan ni lah. Ustaz masukkan audio lah. Oh, nak audio siap-siap untuk Yusuf. Okay, boleh? Boleh. InsyaAllah sebelum Jumaat saya cuba. Saya ni biasa lewat sikit kan ada. InsyaAllah sebelum Jumaat audio tu satu ayat je. Satu ayat je. Ayat banyak. Satu ayat. Bukan a few. Tapi ayat panjang ke? Ada berhenti, ada ni, ada CV, ada PV kan lagi. Kejap saya tengoknya Yusuf ayat 22 tak silap. Kejap Quran surah Yusuf. Yusuf. Qala hiya rawadat mungkin. Pendek je. Pendek dia. Qala rabbi sijinu. Pendek je. Ayat 33.
Oh, tiga betul, tiga. 33. 33. Pendek je. Kita ambil yang basic je. Cuba try. Panjang juga. Panjang Ada sikit daripada 2 22. wakaf. Ada 2 wakaf kan. Mm. So kalau ada wakaf maksudnya bolehlah kita ambil potong-potong 1, 2, 3. Boleh buat 3 je lah. Itu yang kita tak pandai tu, nak potong-potong tu. Boleh buat pemuka 1, muka 2, penutup. Tak apa, nanti kita belajar insyaAllah minggu depan. Okay. Alright. InsyaAllah siapa yang free. Alright. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita tutup kelas kita? Yes, macam mana? Okay. Cuma tu kawalan suara tu kena biasakan. Yes, suara dah bagus lah. Cuma nak try belajar kawalan suara tu. Kalau dapat ilmu tu, pegang, memang mantap lah. Mawadah macam mana? Okay? Alright. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah, tak apa. Slow. Biasalah tu, mula. Kak Ani macam mana? Okay? InsyaAllah, okay. Alhamdulillah. Kak Ani pun walaupun dah legend, tapi masih lagi berbisa. All-time masih berbisa. Baru nak belajar. Baru nak belajar, Allah, tak apa. Bagus. Ada semangat macam Kak Ani bagus juga. Kalau Kak Ani ada kawan-kawan kan, mungkin diorang pun minat dengan Taranum. Cubalah try. Okay lah, tanyalah nanti. Kadang orang memang ramai Tapi sebenarnya. dia orang kebanyakannya macam dia orang nak belajar dulu bacaan betul, baru dia Okey, nak start faham. Taranum. Okey, Sebab baik. takut kan dia orang belajar Taranum, bacaan tak betul lagi. Betul. Kan? InsyaAllah. So, apa ni Ustaz nak promote sikit lah. Kalau ada mungkin Kak Lani ke kawan-kawan ke ada masalah reslung ke apa, pening kepala, Ustaz ada jual ni Ivy Mist, minyak angin Ivy Mist. Kalau Mawat tahu kot. So saya stokis lah. Kalau macam Kak Lani dekat je dengan rumah kan, so boleh je nak COD, free je. Boleh. Satu tu harga dia 28. Di botol ni. Nama sama dengan ubat yang saya pakai. Sama kan? Ivy Mist. Punya nama tu AVA. Oh, lain. Ivy Mist. Dulu Ivy Mist, tapi dia dah ubah Via Mist. Tapi saya panggil dia Ivy Mist lah sebab nama produk lama dia Ivy Mist. So botol ni dia, material dia kalau kita jatuhkan daripada tingkat 1 pun dia tak pecah. Senang nak bawa mana-mana. Dan dia ekstrak herba lah. Ada 7 ekstrak herba tu, kita tak panggil tak pakai kimia. Itu kelebihan dia lah. Satu 28, kalau beli 2 50, kalau beli 4 boleh tahan 6 bulan. InsyaAllah. Kalau beli 4 100. So tak apa, promo-promo kan, mana tahu, tak apa. Alright, okay, Alhamdulillah. Ustaz sangat berpuas hati dengan bacaan antum, bagus. Ini sebenarnya kalau ikut minggu depan baru kita praktis surah Al-Lail kan. Ini baru teori je, tapi antum dah dapat baca dengan baik, Alhamdulillah. Jadi memang yalah, sebab kita pun masih pelajar tak ramai, so memang kelebihan untuk antum. Untuk dapatkan orang kata ilmu tu serap lebih cepat. Sebab kalau ramai-ramai ni dia memang susah. sendiri, kena sendiri. Kalau sendiri tak usaha tak dapat. Alhamdulillah. Okay, baik, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita tutup dengan, ada apa-apa pertanyaan? Okay, tak ada ya. Alright, okay. Baik, kita tutup Ustaz dengan nak gambar ke before lupa? selepas kita tutup. Okay. Alright. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, baik. Kita ambil gambar dulu.